Terima kasih. Semoga murah rezeki di pagi hari ini. Terima kasih awak. Apa yang anda bagi akan berbalas balik. Tak sangka kalau bawa Maksu live sekali pun dapat gift. Sebab ingatkan bawa Ara je selalu dapat gift. Jadi siapa yang sudah grab tu? Belum lagi. Tekan beg kuning sekarang. Artinya rambut je dah. Halus. Rambut saya guys. Ya Allah. Tengok rambut makcik saya lagi cantik. Macam Bella kat sebelah. Bella Shopee. Ini Bella yang boleh ke? Mana boleh sebut? Sorry. Ada seorang beli tu. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Hargai kalau kena respon hai. Cowboy. Hai Cowboy. Dah beli 2 sekali. Thank you Madam Lovina. Thank you. Tadi yang bagi saya bukit tadi tu siapa? Saya tak perasan. Pengantin baru. Tak pengantin baru Cik Dah. Tapi Cik Dah tak ada ni pula. Tak ada inai. Jadi cuba search lagu pelan-pelan. Memang ada. Pelan-pelan. Pelan-pelan. By Ara Adriana. Salam dari Sabah. Didi Maksu. Malania. Anajo yang bagi tadi. Thank you Anajo. Oh ya ya. I pernah nampak nama Anajo few times saya rasa. Ingat? Pernah ke Indonesia enggak Kak? Pernah. Sering. Malingkat kamu orang. Thank you. Thank you Angel. Thank you. Lihat siapa mana you mau cari. Semua lawa-lawa pandai jual lipstick. Muka cantik-cantik sebab pakai lip matte. Mana si Tempoyot? Atas. Model mana? Model ayo. Model lagi siap. Model lagi ini siap. Bos kita sudah siap ni. Belum lah tu. Di mana? Cantik muka. Ambil lah siapa punya tu. Ambil Rambut. Rambut tu di mana berada? Kereta. Hai. Selamat pagi kamu orang. Kenapa orang buka pagar kita, Dek? Sini kan Sani. Si Sani tadi datang. Korang kalau menembang. Siapa yang baru bangun? Siapa yang masih atas katil sekarang? Mesti korang rasa macam awalnya diorang ni bersiap-siap. Siapa nama kucing yang Jack bagi Cik Datu? Minho dah ada. So seorang lagi siapa? Yunsang. So ada Minho dan Yunsang. Pernah tengok tak cerita Lee Min Ho tu? Sebab dia yang bagi nama Yunsang. So ada Cheon-sang. Bukan saya lah. So basically atas kata sepakat lah. Macam kotak sigup. Betul. Tapi bukan sigup. Tahu-tahu je masih atas katil. Betul. Saya tahulah. Saya tahu. Tengah menjahit sampai tengok live Didi. Cerita The Hears tu. So satu Lee Min Ho, satu Yunsang. Ya, sudahlah. Ni di luar. Awal bilang bersiap. Terima kasih buat kita orang jadi cowboy pagi-pagi ni. Jack, beli ke Maksu kucing tu? Dia bawa daripada Muar. I see. So, kucing tu berasal dari Muar? Muar. Tapi okey lah, Minho ada kawan. Pasangan daripada Muar. Yunsang cerita apa dia berlakon The Hears. The Theirs. Yang Lee Min Ho dengan tu. Sama ganti baru masuk. Suara model dah ada dengar dah tu. Cepat sikit model. Adik. Ara. Dan order. Thank you Nolin. Thank you. Min Ho tak jealous ke ada cat baru? Tak jealous sebab kucingnya daripada Muar. Sebab Min Ho kan jantan. So seorang lagi tu gegel. So okey lah. At least dia ada partner. Macam tu. Kat Singapore tak boleh beli tu. Ya. Okay. Untuk Singaporean, ada tak Singaporean tengah tengok Didi punya live? Nak bagi tahu kat korang. Oh my god. Hello. Hi. Ara sudah siap? Tengah nak siapkan ni.
Oh my god, Ara. Betul tak Ara buat macam mana? Oh my god. Cep. Tapi kejap. Dia belum siap lagi. Aku Melayu. Maksud aku Can you say hi to my followers? Yeah, hi guys. Good morning. Oh my god. Cakaplah sayang, Ara ada kucing baru. God. Cakap sayang. I have dress. Time to dress. Mia. Mia. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tiba-tiba pakai biloba punya lipstick. Nak gimana ni? Kita nak pergi wedding. Terima kasih yang buka beg kuning and beli. Thank you guys. Didi tengah cakap something tadi. Tapi tak apalah. Sebab lupa. Singapura. Oh, Singapore. Oh, ya, betul-betul. Korang yang datang Singapore. Korang yang datang Singapore. Pada bulan... Tenang. Pada bulan... Pelan-pelan. Pada bulan ni... 17, 18, 19, which is next week. Dia ada dia punya stick. Ada. Mana? Pimpin. Kat Ping-Ping. Kopi pink. Sekejap guys, saya memang cakap terhenti-henti. Nanti siapa? Terhenti lu. Nanti. Ada dalam... Ma, kereta ni ada? Bel. Ada? Oh ada tu dia dah payah. Dah siap. Datang apa ni? Didi akan datang Singapore. Jual Belova. So nak jumpa Singapore dah. My god, dah lama tak pergi Singapore. So kita akan jual Belova dekat Singapore pada 17. Kak Bella will be there. Kita akan ke Singapore pada 17 hari. Pada 17 hari bulan ni. 17 minggu depan lah kan? Ya. Okey, sudah siap pakai. Yeah. Carol, hari ni tak masak sebab kita nak pergi kenduri orang. Yeah. Maksud pergi Singapore tak? Maksud pergi tak? Tengok dulu. Kita tengok dulu. Ya. Ada gaji si Ara, kita Betul, Celeb Fest. Yeah, benar. Uncle Jack? Kenapa Uncle Jack? Tipu. Jack dan Matthew. Oh, Uncle Jack dengan Matthew. Yeah. Kenapa? You ada team. Why do you pronounce Matsu like Matsu? It's Matsu. No. So, Okey lah rasa sebut macam tu. Because I say a prank. so it's Matsu. Yeah. Matsu lah. Cantik. Ya. Oh, okay. Ini colour. Okay. Kalau korang beli satu box memang korang akan dapat ni. 3 sekali lah. Tapi kalau korang nak tahu ini memang colour Kak Bella. Kak Bella and Matsu memang favourite gila warna ni. Matthew. So ni Matthew. Loyal ni. color. Sebab warna-warna yang natural. Kalau yang ini favourite saya. Sebab saya suka pakai yang macam otak-otak yang tergeni Orang sikit. Sabah memang cantik. Betul. Itulah orang Sabah. Mak Syir. Korang tekan beg kuning lah. Okay guys. Tekan. Siapa yang belum beli? Okay. Pukul 11.20 kita tutup live Kita orang mak siap sudah. Sebab kita nak siap dah. Mak suka dia kena ringan cek. Kalau bukan Sabtu Ahad. Sebelum dah kerja dulu. Apa? Sebelum dah kerja dulu. Uncle Jack? Kenapa? Angel! Oh my god! Pagi-pagi sudah dapat train. Astaga. Adik! Tak nampak tadi. Thank you, Angel. Apa tu? Train. Kita belum dapat gift train tu. Pernah datang sempurna kah? Pernah. Warna merah tu bayang train yang tiba-tiba yang ada di sini tu. Oh, sudah ada tahu. Ada pernah. Ya, adik pernah dapat apa lagi? Pernah dapat love. Love. Tu. Love di atas lupa. Thank you, Angel. Semoga dimakan rezeki. Comel. Ada yang flower di atas tu. Ya. Ara nak pause? Ara nak pause? Kalau Ara nak pause sini. Sini. Mak Siu ni. Sini. Sini. Nanti dulu rambutmu. Cepat. Kita sama-sama kita jual lipstick tau kan. Korang ni. Jangan lupa lip band. Mak, Tekan beg kuning juga. korang gelak-gelak. Ara, kejap. Saya panggil anak buah saya. Cakap pasal ikan Angel pausnya. sekejap. Kita panggil si Ara. Siapa Ara? 18 gentingkan betul. Jap. Korang. Okay, kejap. Dia Datang Ara, cepat dia cakap. Dia mau standby tu pause.
sekejap lah. Kasih Lola. Ikat tulis rambut tu sekejap. Ara, mana kau ni? Cepat dia cakap. Okey, Ara. Okey, kita tunggu Ara. Kita tunggu Okey, Ara. tunggu Ara. Kejap, Okay, guys. stand by, Kejap. Stand by. Cepat. Cepat Ara sini. Cepat. Sini. Okey, laju dia cakap. Cepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, ada pause Ara. Sebelah ikat rambut sebelah tak. Okey, dah ada Ara dah. Mana pause-nya? Tiba-tiba dia buat macam ni ya. Ara, cepat. Oh, thank you. Cakap apa Ara? Thank you. Thank you, sayang. Cakap Thank you. Thank you cakap. Thank you Kak Angel. Thank you, Kak Thank you, Angel. Kak Angel. Love you. Kak Angel. Love you. Nama dia jadi Angel. Angel. Thank you Kak Angel. Ini yang set baru ke? Bukan, ini set lama. Oh, pelan-pelan. Okay. Thank you so much. Thank you, Angel. Dapat pause terus lari. Itulah. Lepas dapat pause, lepas tu dia cakap thank you Kak Angel. Terus dia. Maksudnya Ciao. dengan video